Assalamualaikum, selamat malam. Ini kita dapat jawab Okay, ada brother ni dia datang, dia kata dia nak buat motor dia, handle dia keras lah. Handle keras, lepas tu dia susah nak kawal lah dia punya handle. Jadi kita suspect motor dia memang bearing lah. Okay, bearing cone. Okay. Jadi dia pun dah beli bearing cone, kita buka. Okay. Dia kalau Rezek kita cerita Rezek, kalau misal katanya contoh handle keras ataupun handle bergoyang ataupun gegar ke, dia tak semestinya bearing tak cukup. Okey. Jadi bila kita dah buka motor ni, kita kira atas 19, bawah 19. Okey, tak ada masalah apa. Tak ada benda yang pelik pun dekat handle dia. Jadi kita buka, benda yang kita nampak benda ni sebenarnya. Okey. Benda ni kalau nak ikutkan, dia tak boleh lobos. Okey. Kalau yang lobos ni bukan dia punya spek. Jadi bila benda ni bukan spek dia, motor akan jadi ketat, tak selesa bawa, gegar. Jadi motor ni bearing dia okey. Dia punya punca adalah ni. Benda ni. Sebenarnya dia punya atas ni dia tak boleh lepas sampai bawah. Dia punya atas jalan yang sebenar dia yang ni. Okey? Yang ni. Nampak? Dia sampai sini je. Okey? Jadi kepada sesiapa yang ada masalah handle Rezek macam ni, boleh roger-roger kita. Okey? Terima kasih.